Pernah tak terfikir, zaman Rasulullah dulu, mereka bayar guna apa? Kad kredit, online banking, duit kertas? Tak, jawapannya adalah emas. Okey? Masalah sekarang ni, ramai orang rasa duit kertas ni duit yang sebenar. Padahal, sebenarnya duit kertas ni boleh jadi tak bernilai pada bila-bila masa. Okay, Fiza nak share kan satu fakta yang menarik. Zaman Rasulullah SAW dulu dan kerajaan Islam dulu, medium jual beli ialah emas dan perak. Ini bukan cerita dongeng, ia memang fakta sejak ribuan tahun dahulu. Lepas tu, bila sistem moden wujud, muncullah pula kertas. Contohnya, dolar. Tapi dulu, duit kertas ni bukanlah duit yang sebenar. Dia macam voucher yang mewakili emas. Malah, pernah ada sistem lebih kurang $35 mewakili 1 troy emas, iaitu 31.1 gram emas. Tapi, bila Amerika hadap masalah ekonomi besar, termasuk kesan perang yang panjang, sistem tu dah berubah. Duit kertas dicetak makin banyak tanpa sandaran emas. Jadi nilai duit kertas hari ini bukanlah sebab kertas tu bernilai, tapi sebab kerajaan janji ia bernilai. Okey, dan kita pun pernah nampak benda ni dekat Malaysia. Contohnya duit RM1 shilling yang lama dulu, duit RM500, duit RM1000. Bila kerajaan isytihar tak laku, habis. Nilai dia hilang macam tu saja. Sebab itulah untuk simpanan jangka masa panjang, Fiza lebih percaya pada aset yang tak boleh dicipta sesuka hati, tak boleh jadi kosong nilainya dan terbukti jadi penyimpan nilai sejak berzaman-zaman, iaitu emas fizikal. Okey, emas ni lain tuan-puan. Dia bukanlah duit kertas. Emas ni duit yang satu dunia dah iktiraf daripada dulu sampai sekarang. Tapi Fiza nak ingatkan satu benda, kalau tuan-puan nak simpan emas, pastikan jenama yang betul. Pastikan tuan-puan pilih jenama yang diakui macam public gold. So kalau tuan-puan nak belajar cara simpan emas dengan cara yang betul, boleh DM Fiza sekarang ataupun tekan beg biru dekat bawah tu untuk Fiza bantu tuan-puan cara untuk berdaftar akaun dan guide step by step macam mana urusan jual beli bersama public gold.